Bidadari Tanpa Syurga mengisahkan Azlan, pengasas sebuah NGO yang dikenali sebagai lelaki warak, berilmu dan sering membantu masyarakat dalam kesusahan. Namun, di sebalik imejnya yang dihormati, rumah tangganya bersama Farhah penuh dengan konflik. Keadaan menjadi semakin rumit apabila Azlan berkahwin dengan Aisyah atas alasan tanggungjawab dan agama. Farhah dan Aisyah terpaksa menjalani kehidupan berpoligami di bawah satu bumbung sehingga akhirnya mereka mula menyedari bahawa masalah sebenar bukanlah antara mereka, tetapi Azlan yang menggunakan agama untuk mengawal dan memanipulasi kehidupan kedua-dua isterinya. Apakah pengakhiran kisah Azlan, Farhah dan Aisyah? Ikuti video untuk episod akhir drama ini. Episod akhir bermula dengan Aisyah yang semakin tertekan sehingga sanggup mencederakan diri sendiri kerana berharap dapat dihantar ke hospital untuk bertemu ayahnya, Zahid. Namun Farhah berjaya menghalangnya dan meyakinkan Aisyah bahawa mereka masih mempunyai jalan keluar tanpa perlu memudaratkan diri sendiri. Farhah kemudian menunjukkan bekas ubat yang pernah diberikan Azlan. Dia percaya ubat itu sengaja diberi bagi menyebabkan kandungannya gugur. Tindakan tidak dapat diambil sebab kejadian sudah lama. Dia mengajak Aisyah berdepan dengan Azlan dan menuntut cerai. Bagi Farhah, rumah yang mereka diami bukan lagi tempat yang membawa kebahagiaan, apatah lagi sebuah syurga. Sementara itu, Zahid masih dirawat di hospital. Firkin memaklumkan bahawa Ainul yang dipaksa Azlan pulang ke rumah keluarganya telah dirogol dan dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Firkin mahu Zahid membayangkan jika anak perempuannya di posisi Ainul. Dalam keadaan namanya semakin terpalit dengan pelbagai masalah, Azlan masih datang bekerja seperti biasa. Dia bertindak seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku dan terus bercakap tentang tugasan yang perlu diselesaikan. Sikap itu membuatkan Din hilang sabar. Din telah dipukul dengan teruk akibat cuba bersihkan nama Azlan. Din memutuskan berhenti kerja dan tidak mahu ada kaitan dengan Azlan. Firkin datang ke rumah Farhah membawa berita bahawa ayah Aisyah sudah stabil. Dia turut mendedahkan teori bahawa Azlan mengarahkan Zahid menyamar sebagai penyamun untuk menakutkan Ainul sebelum muncul sebagai penyelamat demi mendapatkan semula kepercayaannya dan memujuknya pulang ke rumah keluarga. Aisyah terkejut apabila mengetahui ayahnya terlibat dalam rancangan itu. Dia sukar mempercayai ayahnya sanggup berbuat demikian, namun Farhah yakin ayah Aisyah hanya dipergunakan oleh Azlan. Menurutnya, jika ayah Aisyah benar-benar berniat jahat, dia pasti akan melawan ketika dicederakan. Dalam masa yang sama, masalah Azlan semakin memuncak. Ketika memuatkan barang sumbangan ke dalam keretanya, dia didatangi beberapa pengutip hutang yang menuntut bayaran. Azlan cuba berdalih dengan mendakwa dia sekadar orang tengah, namun alasan itu ditolak. Dia dituduh menggunakan agama untuk kepentingan sendiri sebelum dibelasah kerana gagal melunaskan hutang. Walaupun cedera dan hidung berdarah, Azlan masih cuba meraih simpati dengan membuat siaran langsung di media sosial. Namun, ruangan komen dipenuhi kecaman apabila orang ramai menggelarnya penipu dan penunggang agama. Menyedari usahanya gagal, Azlan akhirnya menamatkan siaran langsung itu. Azlan kemudian menghubungi Dato' Zaim, penyumbang utama pertubuhannya, untuk menafikan segala tuduhan dan mendakwa dia telah membuat laporan polis bagi membersihkan namanya. Dato' Zaim mengesahkan dia telah membuat laporan polis kerana enggan dikaitkan dengan penyalahgunaan dana kebajikan. Walaupun Azlan yakin tiada bukti akan ditemui, peringatan bahawa aliran wang sumbangan boleh dijejaki membuatkannya sedar dirinya semakin terancam. Di hospital, Zahid mengaku kepada Firkin
bahawa dia memang diarahkan Azlan menyamar sebagai penyamun untuk menakutkan Ainul, malah pisau yang digunakan juga diberikan oleh Azlan. Walaupun sedar pengakuannya boleh membawa kepada penahanan, Zahid sanggup bertanggungjawab kerana menyesal menjadi punca Ainul kembali ke rumah yang penuh penderitaan. Dia turut mengakui Azlan mampu terus berkuasa kerana ramai yang mudah mempercayai dan menyumbang tanpa menyemak ke mana wang itu disalurkan. Media kemudian mendedahkan kes Ainul dan kaitannya dengan Azlan. Seorang demi seorang tampil menceritakan penyelewengan yang didakwa dilakukan Azlan, termasuk mengabaikan kebajikan masyarakat, menyebarkan aib isteri keduanya dan menyalurkan bantuan yang tidak berkualiti. Datuk Zaim turut mengesahkan tindakan undang-undang akan diambil. Melihat pendedahan itu, Azlan panik dan cuba mengakses akaun luar negaranya. Namun semuanya telah disekat. Di rumah, Farhah dan Aisyah mengemas barang sebagai persediaan meninggalkan Azlan. Aisyah takut rancangan mereka gagal dan bimbang berdosa kerana meninggalkan suaminya. Farhah kemudian menceritakan penderitaan yang dialaminya sepanjang hidup bersama Azlan, sehingga Aisyah menyesal kerana menyangka dirinya punca keruntuhan rumah tangga mereka. Namun, Farhah menegaskan mereka berdua hanyalah mangsa manipulasi Azlan. Mereka akhirnya bertekad meminta Azlan menceraikan mereka, dan jika dia enggan, mereka tetap akan meneruskan tuntutan perceraian melalui saluran undang-undang. Tidak lama kemudian, Azlan pulang dan mendapati Farhah serta Aisyah sudah siap dengan bagasi mereka. Farhah meminta diceraikan kerana tidak sanggup lagi hidup dengan pembohongan dan layanan Azlan. Walaupun Azlan cuba menggunakan anak mereka sebagai alasan, Farhah tetap bertegas. Aisyah turut menyatakan hasrat untuk bercerai. Azlan cuba mempengaruhinya dengan mengungkit segala jasa dan janji syurga, namun Aisyah tidak lagi terpedaya. Dengan sokongan Farhah, dia memilih teruskan niat minta cerai. Di luar rumah, Firkin dan isterinya menunggu di dalam kereta. Walaupun Firkin mahu Farhah dan Aisyah terus beredar serta menguruskan perceraian melalui mahkamah, Farhah tetap mahu memberi Azlan peluang terakhir untuk menceraikan mereka. Azlan enggan lafaz cerai, mereka nekat meninggalkan rumah. Aisyah masuk semula untuk mengambil bagasi sebelum Azlan tiba-tiba mencekik lehernya. Farhah bergegas masuk semula apabila diugut, manakala isteri Firkin segera menghubungi polis. Di dalam rumah, Azlan bertindak ganas dengan menghumban Aisyah ke dinding dan merentap tudung Farhah, menolaknya hingga terjatuh dan cedera. Firkin menghampiri pintu rumah, mendengar dari sebalik pintu untuk mengetahui apa yang sedang berlaku di dalam. Ketika Aisyah cuba membantu Farhah, Azlan mengugut akan memijak perut Farhah. Farhah merayu agar kandungannya tidak diapa-apakan sebelum mendedahkan bahawa Azlan menjadi punca kegugurannya sebelum ini. Azlan mengaku dia memang membenci kehamilan Farhah dan menganggap kandungan itu sebagai punca Farhah mula berani melawannya. Di luar, Firkin mendesak Azlan membuka pintu, namun Azlan memaksa Farhah berpura-pura mengatakan semuanya baik-baik sahaja. Ketika perhatian Azlan tertumpu kepada Firkin di luar rumah, Aisyah mengambil peluang memukul kepala Azlan dengan pasu kaca hingga rebah. Dia hampir membunuh Azlan, namun dihalang Farhah yang mengingatkannya agar tidak membalas kejahatan dengan dosa yang lebih besar. Aisyah akhirnya menikam paha Azlan sebelum memapah Farhah keluar dari rumah. Firkin dan isterinya terkejut melihat mereka berlumuran darah sebelum Farhah rebah dan tidak sedarkan diri. Dua anggota polis tiba di rumah itu dan menahan Azlan selepas dia gagal meyakinkan mereka bahawa kejadian tersebut hanyalah masalah
rumah tangga. Dalam siasatan, polis memaklumkan Azlan bahawa dia disyaki menjadi dalang pelbagai jenayah, termasuk kecuaian yang membawa kepada kematian, konspirasi rompakan bersenjata, pecah amanah dan keganasan rumah tangga. Walaupun berdepan pelbagai pertuduhan, Azlan tetap enggan mengaku bersalah dan menyalahkan orang lain sebelum memilih untuk mendapatkan khidmat peguam. Selepas segala kejadian buruk yang berlaku, akhirnya Farhah merasakan nikmat bahagia luar biasa selepas melahirkan seorang bayi lelaki. Firqin memilih nama Furqan untuk anak saudaranya. Aisyah datang ke hospital untuk membawa ayahnya pulang. Namun Zahid ditahan polis kerana terlibat dalam kejadian membabitkan Ainul. Walaupun Aisyah cuba menghalang, Zahid mengaku bersalah dan memilih bertanggungjawab atas tindakannya. Dia bertekad bertaubat serta menebus kesalahannya sebelum dibawa pergi oleh pihak polis. Azlan akhirnya disabitkan bersalah atas pelbagai pertuduhan. Namun, dia masih enggan mengakui kesalahannya dan terus mendakwa dirinya mangsa keadaan. Malah, dia sempat meminta Farhah dan Aisyah mendoakannya. Bagi Aisyah, keputusan mahkamah itu akhirnya membawa sedikit kelegaan. Di dalam penjara, Azlan masih menganggap hukuman yang diterimanya sebagai ujian daripada Tuhan. Dia enggan menerima hakikat bahawa dirinya telah kehilangan segala-galanya, malah menyalahkan masyarakat kerana tidak menghargai pengorbanannya. Azlan turut memanggil Farhah dan Aisyah, kecewa kerana mendakwa tiada siapa membantunya ketika dia sendiri memerlukan pertolongan. Beberapa bulan kemudian, Aisyah dan Farhah memulakan kehidupan baharu sambil meluangkan masa bersama Furqan. Aisyah berkongsi bahawa ayahnya sihat di penjara walaupun semakin kurus. Mereka juga berjaya memperoleh fasakh dan kini bebas daripada ikatan perkahwinan dengan Azlan. Walaupun Aisyah menyifatkan diri mereka sebagai bidadari tanpa syurga, Farhah yakin jalan menuju syurga tidak bergantung pada perkahwinan, tetapi boleh dicari dengan kekuatan dan pilihan hidup mereka sendiri.